drama apa. Aduh, sang suami seorang kapten tabur terbang dan seorang isteri, seorang pramugari. Tak sangka pula suami pula selingkuh, tak bawa jantung, malah bawa gitu. Cuba jadikan sang isteri kambing hitam, dasar suami lelaka dah tepat kau. Memang cinta memang salah, kahwin dengan lelaki salah, tak peksa cinta pertama, tak periksa orang dia, memang begitulah. Cinta pertama, cinta gitu. Apa tak lari, syarikat tabur terbang minta kerja bantuan orang dalam. Suami pun dapat kerja hanya dari orang dalam, bukan dari usaha dia sendiri. Akhirnya rahsia terbongkar, ada lelaki jujur dah periksa daripada ibu dia yang main tuduh sahaja, percaya dari mulut bukan dari bukti, bukan dari otak. Lagi pula bukti dan kukuh tidak boleh difitnah. Memang begitulah ceritanya. Memang cerita macam gitulah. Punya cerita tak apa, punya drama. Ini punya drama. Memanglah suami tak beragama, tak itu memang itu. Cuba cinta yang ada. Suami tak ada agama malah ada cinta. Cinta pertama pula tu. Memang begitulah. Memang begitulah kalau kerja dengan orang dalam, yang akhirnya semua orang dalam itu dibawa ke Mahkamah Agung yang dibuang kerja. Dan si suami pun diceraikan akhirnya. Memang padan muka suami lelaka dengan orang dalam. Memang padan muka lah. Memang patut kenalah.